Siapa? Siapa? Siapa tu? Sejak 50 tahun yang lalu, industri penerbangan telah mengharungi lebih daripada 11 krisis. Ketika ini, Kumpulan Penerbangan Malaysia MAG sedang berhadapan dengan krisis berkaitan situasi di Timur Tengah yang memberi kesan kepada kos bahan api. Begitu juga dengan kes juruterbang MAS yang ditahan di Jakarta kerana disyaki cuba menyeludup bahan terlarang masuk ke negara jiran yang sedikit sebanyak telah pun menimbulkan krisis keyakinan. Di dalam satu temu bual eksklusif bersama DH Malaysia, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Penerbangan Malaysia MAG, Kapten Datuk Nasaruddin Bakar menggariskan 3 langkah utama yang diambil daripada iktibar krisis-krisis terdahulu bagi menangani kedua-dua krisis semasa. Pertama, pentingnya untuk mempunyai model perniagaan yang sangat jelas bagi merancang dan menyusun semula strategi yang sesuai dengan visi dan misi syarikat. Menurut beliau, jika kita merupakan produk atau servis premium, maka seharusnya kita beroperasi seperti sebuah syarikat premium. Kedua, meneruskan pelaburan terhadap produk dan bakat atau tenaga kerja. Sehingga kini MAG terus melabur ke atas aset dan pesawat baharu seperti mana yang dirancang. Malahan ia tidak menghentikan pengambil pekerja di bahagian operasi. Manakala perkara ketiga pula ialah bijak dalam menguruskan aliran tunai. Kapten Nasar turut memberitahu pada masa ini tumpuan utama MAG terhadap proposisi nilai pelanggan berdasarkan kepada 3 segmen, iaitu pesawat, makanan dan kru kabin. MAG akan memastikan pesawatnya diganti dan diselenggara dengan baik. Makanannya juga harus memenuhi jangkaan pelanggan premium serta kru kabin yang mampu menampilkan layanan mesra di seluruh rangkaian penerbangan. Itulah fokus utama MAG.